RON 95 turun RM1.90 seliter. Semua rakyat dapat, bagus. Tapi jangan syok awal sangat. Banyak persoalan yang masih perlu dijawab. 1. Kota rakyat sebulan 300 liter. Habis je kota tu, kita bayar RM2.05 macam biasa atau terus kena harga foreigner RM2.60? Are you serious? Kenapa kerajaan tak nak jawab terus terang? Kedua, setiap kali isi minyak, IC kena scan. Soalan besar, data rakyat simpan kat stesen minyak atau kerajaan? Siapa kawal? Macam mana nak jamin tak bocor lagi? Rekod Malaysia bab data leak memang tak cantik. 3. Kalau sistem down, masa tu rakyat boleh isi minyak macam biasa ke atau kena tunggu sistem recover baru boleh jalan? Ada alternatif ke? Kalau tiada, itu beban tambahan untuk rakyat. 4. Orang asing dan syarikat kena bayar harga mahal. Betul. Tapi mekanisme kawalan kat mana? Kalau longgar, esok-esok minyak subsidi bocor masuk pasaran gelap, rakyat juga yang rugi. 5. Sistem dan kad terminal ni bukannya percuma. Berapa ratus juta dah dibelanjakan? Duit rakyat. Jangan sampai satu lagi projek mahal tapi gagal. Ya, tak beza T20, N40, B40 tu langkah tepat. Tapi kalau isu kota, sistem down, data privacy dan kos semua tak jelas, rakyat memang patut risau. Jangan biar dasar baru jadi lubang baru untuk bazirkan duit rakyat. Jangan terburu-buru untuk melabel saya. Saya tim rakyat.